Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat satu perkataan yang biasa kita sebut tetapi kita jarang hayati maknanya secara mendalam, iaitu syukur. Tahukah anda bahawa kalimah syukur berasal daripada bahasa Arab iaitu asyukru yang bermaksud berterima kasih, mengiktiraf nikmat dan juga mengakui bahawa semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita menyebut syukur, kita sebenarnya sedang menggunakan satu kalimah Arab yang telah lama hidup dalam lidah masyarakat Melayu sejak kedatangan Islam ke alam Melayu. Kama qauluhu ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat kepada kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah bukan sekadar hanya suruh kita untuk bersyukur, tetapi Allah juga menjanjikan satu ganjaran jika kita bersyukur kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahawa syukur itu bukan sekadar adab tetapi juga satu kunci untuk keberkatan hidup seorang hamba. Ramai orang ingat yang syukur ni sekadar ucapan di lidah, tetapi sebenarnya tak. Bila kita ucap Alhamdulillah, sebenarnya hati kita tengah mengakui nikmat Allah dan juga lidah kita sedang memuji Allah. Maksudnya, orang yang betul-betul bersyukur, dia bukan sekadar berkata, tetapi hati dia sedar yang apa yang dia miliki sekarang ni semuanya pinjaman daripada Allah semata. Jadi apabila kita menyebut syukur, ingatlah bahawa ia bukan sekadar perkataan biasa. Ia adalah satu kalimah Arab yang membawa makna yang besar, iaitu tentang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan mungkin ketenangan hidup seseorang bukanlah pada yang memiliki lebih banyak, tetapi pada hati yang sentiasa mampu berkata Alhamdulillah. Saya harap video ini membawa manfaat kepada sesiapa yang melihatnya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.